Okay, saya pelak huruf ra. Siapa yang pelak huruf ra? Masalah untuk orang yang pelak-pelak huruf ni, jalan dia satu je. Tuan-puan kena start belajar. Kena tahu di manakah tempat keluar huruf tersebut. Kalau saya tanya orang yang pelak ra yang mengaku ni, pertama terima kasih sebab mengaku. Terima kasih banyak-banyak. Jangan putus asa tau. Terus belajar. Kalau saya tanya Cik Puan, tahu tak di mana tempat keluar huruf ra tu? Biasanya dia cakap dia tak tahu ni sebab dia memang tak tahu. Dia tak boleh sebut huruf ra sebab dia tak tahu tempat keluar. Itu yang dia jadi ra. Kalau ra lidah tuan-puan tak letak pada tempat yang betul. Dia bukan ra. Badiyar. Tu dia. Badiyar iwama gitu. Ini cerita kalau tuan-puan sambung. Badiyar iwama. Ada sambung lagi lah. Tapi kalaulah cerita dia kalau tuan-puan berhenti di sini, tiba-tiba tuan-puan waqaf, macam mana nak berhenti dia? Badiyar ini nak baca macam mana? Badiyar ra. Lepas tu dia ada bunyi i sikit. Ra. Dia tak boleh ra i. Tak boleh begitu. Okey, maksud saya, kalau tuan-tuan memang nak berhenti di kalimah ra'i ini, ya yang tak bertitik ni, dia sepatutnya berbaris bawah kan? Tapi kita jadikan dia baris mati. Tanda mati. Badiyar ra'i. Gitu. Jelas ke jelas? Rugi tau kalau tak follow. Cepatlah tekan button follow TikTok ni. Hari-hari kita ada pengajian. Benefit untuk anda.